Walaupun gaji anda RM5,000 sebulan, jangan nak happy sangat. Di Malaysia ini, anda akan dianggap sebagai miskin bandar jika pendapatan bulanan berada di bawah pendapatan garis kemiskinan, iaitu RM2,705 ke bawah, atau berada dalam kategori B40, iaitu pendapatan isi rumah kurang daripada RM4,850. Yes, siapa je yang nak income cukup-cukup makan? Especially kepada fresh graduate yang bergaji antara RM2,000 ke RM5,000 sebulan. Boleh ke nak keluar daripada kepompong ini? Problem utama di sini bukannya sebab duit, tetapi sebab disiplin. Sebelum ni, parent yang tanggung semua benda. Tiba-tiba dah graduate, dah ada kerja sendiri, terpaksa biayai semua kos sendiri. Kos makan, kos rumah, kos kenderaan, transportation, semuanya anda kena bayar sendiri. Barulah anda dapat merasai kepanasan itu. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda beberapa step bagaimana anda boleh mengatasi masalah ini dan keluar daripada kepompong miskin bandar ini. Step yang pertama, anda wajib buat forced saving. So, sebaik saja anda dapat income, what do you have to do? Anda kena tolak sebahagian daripada duit gaji anda terus ke dalam tabung simpanan. Saya pun pernah kongsikan tips bagaimana anda nak menguruskan kewangan anda dengan cara yang mudah menggunakan 3 bank system, iaitu anda uruskan duit gaji anda, pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, untuk barang-barang keperluan. Yang kedua adalah untuk barang-barang kemahuan ataupun keinginan. And last but not least, yang ketiga, bank simpanan dan pelaburan. So, bank simpanan dan pelaburan ini wajib ada. In terms of percentage wise, saya tak kisah. Tapi, at least sekurang-kurangnya 10% letaklah ke dalam bank simpanan ini. Mungkin sekarang ni anda nampak tak banyak. Tetapi, bila anda compound, duit ini akan jadi sangat-sangat besar. Dan forced saving ini, jangan biarkan saja duit dalam bank sebab rugi. Kenapa? Sebab bank tak memberikan apa-apa keuntungan kepada anda. Duit anda dalam bank lama-lama akan dimamah oleh inflasi. Forced saving ni, seboleh-bolehnya anda masukkan ke dalam satu tempat pelaburan berisiko rendah. Contohnya macam ASB ataupun tabung haji. Kalau tak boleh letak dalam ASB atau tabung haji, anda boleh letak dekat dalam pelaburan unit trust. Misalnya, sebab dalam pelaburan unit trust ada beberapa jenis pelaburan yang mempunyai risiko yang berbeza. Bila nak melabur dalam unit trust ni, janganlah letak dekat dalam pelaburan unit trust yang berisiko tinggi. Contohnya macam saham. Tetapi anda boleh pilih untuk letak dalam pelaburan unit trust berisiko rendah. Contoh macam bond, sukuk ataupun money market. Dan bagi mereka yang memang betul-betul tak boleh nak berdisiplin untuk forced saving, untuk simpan duit anda, there's also tools ataupun instrumen pelaburan yang anda boleh leverage kepada bank. Contohnya macam ASBF. Saya pun pernah kongsikan topik ASBF ini dalam video terbaru saya yang membezakan antara ASB versus ASBF. Okay? The keyword here adalah disiplin. Saya tak kisah cara macam mana anda simpan duit, tetapi kalau anda struggle nak simpan duit, kadang-kadang ASBF ataupun leverage kepada bank ini adalah satu instrumen yang sesuai untuk anda. Again, tak sesuai untuk semua. Bergantung kepada diri anda masing-masing. Yang kedua, buat side income ataupun hustle income. Awal-awal ni, bagi saya lah, memang akan rasa susah. Dulu, saya kerja sebagai seorang doktor perubatan di UK. Kemudian, lepas 2 tahun bekerja sebagai seorang doktor perubatan, saya pilih untuk pulang ke Malaysia. Start from zero. Ini zaman yang bagi saya sangat-sangat mencabar. Tapi dia tak lama pun. 3-4 tahun tu saya buat side income, saya buat hustle income. Memang awal-awal tu memang kena belajar macam-macam benda, kena praktikkan macam-macam benda. Like literally me myself, gagal beberapa kali sebelum saya dapat formula yang betul untuk saya tubuhkan syarikat saya and dapat meraih keuntungan yang saya dah tanam for how many years, right? Untuk buat side income ni, ada beberapa perkara yang anda kena tanamkan pada diri sendiri. Yang pertama, anda kena tahu apakah destinasi atau tujuan anda buat side income in the first place. Kalau anda hanya buat side income sekadar nak top up perbelanjaan excess, then that is what you get. Tetapi kalau anda jadikan side income ni, anda ada objektif, anda ada misi. Mungkin saya akan buat side income ni for the next 2-3 years, tetapi ada objektif. Eventually, saya nak buat bisnes sendiri misalnya, ataupun saya nak growkan saya punya passive income, ataupun saya nak kumpul duit untuk saya start my investment.
So you need to have a goal first. So that bila anda buat side income ni, dia tak adalah tiba-tiba just hanya sekadar dapat pendapatan tambahan semata-mata. Yang kedua, kena clear dengan your time horizon. Maksudnya anda nak buat side income ni for how long? Okay, takkan anda nak buat side income ni sampai anda pencen. Betul? Anda kena ada goal. Let's say anda nak buat for 1 year ataupun 2 years or 3 years. And you need to have a target. Okay, within the 3 years, apa yang anda nak capai. Dan yang ketiga, memang perlu seseorang untuk guide anda, untuk bimbing anda. So kalau anda nak buat side income seorang diri ni, anda akan melalui banyak error ataupun buat banyak kesilapan. Tak salah buat kesilapan. In fact, macam saya sendiri pun, saya banyak belajar daripada kesilapan. Sebab then, saya tahu, oh, this is wrong. Ini bukan cara sebenar untuk saya capai ataupun untuk saya buat sesuatu perkara tersebut. Kat sini saya nak kongsikan kepada anda tips. Okay, nak buat side income ini, 2 skill penting untuk anda buat side income dan berjaya dalam side income anda. Yang pertama adalah kemahiran menjual. Dan yang kedua, kemahiran pemasaran. Bagi saya, sales and marketing adalah nadi untuk anda jana pendapatan sendiri. Bila anda tahu macam mana nak menjual, anda literally boleh jual apa saja. Bagi saya, tak sia-sia kalau anda belajar sales and marketing. In fact, kalau anda nak berjaya pada zaman sekarang ini, sales and marketing is something that you have to master. And kemahiran ni anda boleh bawa sampai bila-bila. Even masa anda pencen pun anda boleh gunakan sales and marketing ini untuk buat duit tepi ketika bersara. And last but not least, yang ketiga, anda kena tambahkan ilmu pengetahuan. So Warren Buffett cakap, the best investment is investing in yourself. The more you learn, the more you'll earn. So dengan berpegang kepada quote itu, saya memang selalu tambahkan ilmu pengetahuan saya sendiri. Sebab saya tahu, ilmu saja yang boleh mengubah nasib seseorang itu. Dengan doa dan dengan izin Allah. Kita sebagai manusia, apa yang kita boleh buat, kita boleh berusaha. Antaranya adalah berusaha untuk tambahkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Jangan gunakan duit gaji itu hanya untuk memenuhi kemahuan anda. Tetapi gunakan sebahagian daripada gaji yang anda dapat itu untuk invest dalam diri anda. Invest apa? Ilmu yang penting. Invest dalam ilmu pengurusan kewangan, ilmu pelaburan and ilmu perniagaan. So ini 3 ilmu yang bagi saya is very important and very crucial. Kenapa saya berhenti kerja sebagai seorang doktor perubatan di UK? Sebab saya nak buat apa yang saya minat. Ketika itu saya minat nak berniaga. Sebelum saya belajar macam mana nak berniaga, saya tahu ramai ahli perniagaan gagal dalam bisnes mereka sebab mereka gagal menguruskan duit syarikat ataupun duit kewangan mereka. So sebab itu saya start dengan invest dalam ilmu pengurusan kewangan. And nak dijadikan cerita, saya bukan setakat invest, saya jadi terus sebagai seorang perancang kewangan berlesen di bawah Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Bila saya dah melabur, dah tahu ilmu pengurusan kewangan, ilmu itu saya labur. Maksudnya saya belajar ilmu pelaburan. Saya tahu macam mana nak gandakan duit saya. Make money work for me. So saya belajar melabur dalam pelaburan saham, pelaburan emas, pelaburan cryptocurrency dan juga pelaburan hartanah. Dan baru saya melabur dalam ilmu perniagaan. So bagi saya, ilmu pengurusan kewangan ni adalah satu asas, satu foundation. Anda betul ilmu pengurusan kewangan, insya-Allah yang lain-lain akan jadi mudah. Ramai juga student-student saya yang belajar ilmu pengurusan kewangan ni terdiri daripada golongan muda. Student lagi, berumur 20 sampai 22. To me, this is a very ideal age untuk anda mula belajar ilmu pengurusan kewangan dan terapkan kemahiran pengurusan kewangan ini dalam diri anda sebelum anda memasuki alam pekerjaan. Sebab by the time anda dah bekerja, anda dapat halang diri anda daripada buat dosa-dosa kewangan. Anda kena sedar diri dan berpijak di bumi nyata. Kos sara hidup semakin tahun semakin tinggi. Anda tak boleh nak mengharapkan kepada gaji hakiki anda semata-mata untuk survive in this challenging economy. Jadi, anda kena yang pertama, bina simpanan. Tak kisahlah walaupun anda terpaksa buat forced saving. Yang kedua, belajar tambah pendapatan sampingan. And yang ketiga, last but not least, tambahkan ilmu pengetahuan sebab the more you learn, the more you earn. Good news bagi mereka yang nak belajar macam mana nak menguruskan kewangan, saya ada buat kelas kewangan. Anda boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description untuk belajar dan tambahkan kemahiran menguruskan kewangan anda sendiri. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.